Assalamualaikum. Amboi tengok ke social media penuh gambar royan. Mulalah teringin. Tapi apakan daya. Jadi mohlah kita ke kedai Asia, beli royan, lepas tu kita buat tempoyak sendiri. Itu royan. Okey, harganya €9, 9 kupang. Ada 450 gram. Dia datang sekali dengan bekas ni. Okey, yang ini dapat 6 ulat. 7 ulat. Atau mohlah kita menempoyak. Okey, mohlah kita buang biji. So, kita boleh tengok isi dia jenis apa mana. Okey, ambil seulas. Isinya jenis tebal-tebal. Awak tak berapa berkenan isi tebal sangat ni. Awak suka doyan kampung. Okey, tadi awak dah rasa dah. Hui, manis pun. Manis berbenar. Macam gula tumpah. Okey, sebenarnya kena ramai pakai tangan kan. Barulah mesra. Tapi ni sejuk lagi. Tak lalu awak. Jadi tekan-tekanlah pakai garpu ni. Okey, kita tabur garam kasar. Lepas itu gaul lagi. Sebenarnya bau dia tak kuat sangat pun. Laki awak balik tadi dia kata tak ada pun bau doyan. Ramaknya sebab dah frozen lama kot. Okey, udah siap tempoyak kita. Nanti kita tutup. Lepas itu letak dekat suhu bilik. Nanti bila udah jadi tempoyak, awak buat video lain kita masak gulai tempoyak dengan tempoyak masak pula.